Alhamdulillah, selesai dah hari ini korban kita buat di Masjid Ali Imran di CMC di timur Addis Ababa. Jadi saya ucap terima kasih kepada rakan NGO kita, kepada Izi Korban, daripada Yayasan Al-Manar, daripada Ihsan Madani juga. Jadi terima kasih. Kita berjaya menghimpunkan 171 ekor kambing dan juga 29 ekor lembu. Dan dia memberi manfaat kepada 800 keluarga. Dan ada yang datang jauh daripada masjid ni juga di pinggir Addis Ababa. Jadi alhamdulillah hampir 800 keluarga mendapat manfaat daripada korban yang tuan-tuan sedekahkan kepada mereka, yang tuan-tuan korbankan. Alhamdulillah. Dan yang tuan-tuan tengok satu plastik ni, dia memberi manfaat kepada 9 ke 10 orang. Jadi mereka buat skala besar ni sebab apa? Mereka ni dalam keluarga, dia ada keluarga lagi. Pasal mereka miskin. Jadi alhamdulillah, saya sungguh-sungguh terharu. Ucap terima kasih sangat-sangat kepada tuan-tuan yang menjadi peserta korban kita pada tahun ni, dan sama-sama kita bantu mereka yang dalam keadaan cukup kemiskinan, dalam keadaan akidah mereka dicabar, dalam keadaan murtad yang berlaku berleluasa, dalam keadaan Islam di sini dikatakan sentiasa diganggu gugat oleh kristenisasi yang berlaku secara terlalu hebat di Ethiopia ni. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang menjadi penyumbang peserta korban untuk kita pada tahun ini. InsyaAllah pada tahun hadapan kita akan janji kita akan buat yang lebih baik, dan kita janji untuk bantu lebih ramai lagi orang miskin supaya mereka dapat manfaat daripada apa yang kita buat ni. Dan mudah-mudahan yang paling penting, selalu disebutkan bahawa bukan darah binatang ni yang kurban yang diterima Allah, yang dipandang oleh Allah SWT, tapi keikhlasan kita, dan mudah-mudahan dia menjadi asbab untuk kita masuk ke surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أنا أتكلم من مدرسة آل عمران في أديس أبابا إثيوبيا. مؤسسة مابين اليوم الحمد لله جاءوا في عندنا ذبحوا عن الكباش والأبقار، والحمد لله وزعوا للفقراء، ونشكرهم يعني باسم أرض الحبشة واسم معهد آل عمران. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وللمتبرعين والقائمين بالأعمال، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Aslam daripada Ma'had dan Masjid Ali Imran di Addis Ababa. Mengucapkan terima kasih kepada pihak MAPIM kerana datang ke Addis Ababa melakukan sembelihan kambing dan lembu di sini, dan sekarang dalam proses mengedarkan laham korban kepada fakir di Addis Ababa. Syukran lakum, jazakumullah khair. Terima kasih.